Enactment anti lompat parti Yang Mohd Datuk Speaker, pada tahun 2022, Parlimen telah meluluskan Akta Anti Lompat Parti, satu langkah yang penting memperkukuhkan integriti sistem demokrasi Parlimen. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa Akta ini hanya terpakai kepada ahli Parlimen dan tidak secara automatik terpakai kepada adun di peringkat negeri. Oleh itu, penggubaran Undang-Undang Anti Lompat Parti ini masih bergantung kepada kerajaan negeri. Sehingga hari ini, Johor bersama dua lagi negeri, Pahang dan Terengganu, masih belum mengubah Undang-Undang Anti Lompat Parti bagi adun. Saya menyeru agar kerajaan negeri Johor mengambil tindakan segera mengubah enactment Anti Lompat Parti demi memastikan stabilan politik. Undang-undang ini bukan sahaja soal teknikal dan politik, ia soal prinsip dan amanat. Justru sudah tiba masa Johor menunjukkan kepimpinan dan kematangan politik dengan mengubah undang ini secara rasmi.